Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia maupun di akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Jadi ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita juga. Semoga video ini bermanfaat. Jadi tonton dari awal sampai akhir biar tidak salah paham. Jom kita play videonya. Let's go. Agama Islam kita yang baru, Puan Marhamah Rosli, yang agak kontroversi, menimbulkan banyak cakap-cakap di luar semenjak nama beliau naik. Ramai menuntut beliau untuk beri penjelasan kepada beberapa perkara, antaranya berkenaan dengan dana ataupun derma yang dikutip berkenaan dengan Justice for Zara. Tapi beliau sudah pun mengeluarkan satu kenyataan ataupun penjelasan. Elok kita dengar dengan tenang. Menurut beliau, tabung Justice for Zara diwujudkan khusus untuk proses inquest kes Zara. Jadi beliau kata akaun tabung tu diasingkan sepenuhnya, tak bercampur dengan akaun NGO yang lain, dan diuruskan bersama penama rasmi termasuk peguam, keluarga serta jawatan kuasa yang berkaitan. Setakat pagi tadi, jumlah kutipan mencecah RM245,000 dan digunakan untuk perkara yang berkaitan dengan inquest seperti kos saksi, pakar serta perjalanan dan penginapan keluarga Zara. Kutipan dana tersebut juga dibuat dengan permit yang sah dan dimaklumkan kepada pihak berkuasa. Mereka bersedia untuk diaudit. Selain portfolio Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan yang menjadi kontroversi dan perdebatan hangat di media sosial selepas rombakan kabinet yang dibuat PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ni, portfolio hal ehwal agama juga menjadi tumpuan ramai. Ini kerana pengguguran nama menteri terdahulu iaitu Senator Dr. Naim Mohtar yang digantikan dengan Dr. Zulkifli Hasan dilihat mungkin mampu menaikkan sedikit semula kedudukan agama Islam yang berdepan dengan pelbagai isu dan cabarannya kebelakangan ini. Namun pelantikan timbalannya yang terpalit dengan pelbagai isu kontroversi sebelum ni ternyata menimbulkan ketidakpuasan hati orang ramai. Mereka mahukan penjelasan terhadap segala tuduhan yang terpalit kepadanya. Siapakah dia? Ya, dialah Senator Marhamah Rosli yang juga merupakan aktivis yang memulakan gerakan Justice for Zara beberapa bulan lalu. Namun, isu penyelewengan dana yang disalahguna dalam pengurusan akaun tabung Justice for Zara tu telah membuatkan orang ramai mula sangsi dengan ketelusannya sebelum ini. Selain itu, dia juga pernah dikaitkan dengan penipuan melibatkan emas yang tular di media sosial. Bagaimanapun, semua pertuduhan itu dijawab tenang oleh Marhamah sejurus selesai mengangkat sumpah jawatannya. Marhamah telah menegaskan bahawa tiada dana yang disalahguna dalam pengurusan akaun tabung Justice for Zara. Bagaimanapun kos proses sepanjang berlakunya inquest, akaun tabung tersebut telah pun diasingkan sepenuhnya dan tidak bercampur dengan akaun lain pertubuhan bukan kerajaan NGO yang pernah dipengerusikan beliau. Sebaliknya, tabung itu mempunyai penama tersendiri yang melibatkan Ibu Zara Khairina Mahathir, beberapa peguam serta jawatan kuasa NGO. Kiranya, semua kos berkaitan termasuklah sepanjang proses inquest memang digunakan dari duit tabung itu sendiri. Malah jelasnya, kutipan dana itu telah mendapat permit daripada Jabatan Ketua Menteri dan dimaklumkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM Sabah. Selain laporan lengkap sehingga November 2025 telah disediakan, pihaknya juga bersedia untuk menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk diaudit. Soal emas tu pula, Marhamah nafi yang dia menipu. Sebaliknya memaklumkan bahawa dirinya turut menjadi mangsa penipuan serta dikhianati dalam kes berkenaan. Katanya, dia bukanlah ejen pun, tapi setiap kali dipanggil, pihaknya akan membuat laporan dan dirinya sentiasa akan memberikan kerjasama yang penuh. Dalam pada itu, dia turut merakamkan penghargaan kepada PMX yang percaya kepadanya untuk galas tanggungjawab baru tu nanti. Dia juga memberi jaminan akan melaksanakan amanah untuk memanfaatkan pengalaman sedia ada dalam urusan hal kebajikan bagi memperkasakan institusi agama serta memartabatkan wanita Islam di bawah kepimpinan Madani. Mulai malam ni saya akan mengulas menteri-menteri yang baru dilantik dalam perspektif body language. Okey, menarik. Mesti ada yang nak tahu kan, mesti juga menteri-menteri suspek apalah yang coach nampak pada diri aku ni kan. Kita mulakan dulu dengan YB Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Siapa? YB Senator Dr. Zulkifli Hasan. Tengok video ni. Roll. Doktor mungkin masih terlalu awal untuk menyentuh hal lebih jauh kementerian ini. Tapi apa yang menjadi fokus doktor? Baik, yang pertamanya kita melihat bahawa haiwan agama ini mempunyai peranan yang sangat penting, sangat signifikan dalam masyarakat dan juga dalam konteks pembangunan negara. Apa yang kita bawa adalah imej Islam itu yang rahmah, yang inklusif, yang damai, yang maqasidi, yang wasati dan yang meraihkan kepelbagaian
dan dalam masa yang sama Islam yang berkemajuan. Nampak? Ada 5 perkara yang paling kita bila kita lihat video ni. Yang pertama, intonasi suaranya ada fluctuation, ada penekanan pada topik yang tertentu, ada kelembutan dalam topik yang tertentu. Betul? Yang kedua, eye contact. Betul? Menggambarkan keterusan, kejujuran dan integriti beliau bila mana menjawab persoalan-persoalan daripada wartawan. Nampak? Yang tiga, posture badan beliau. Betul? YB akan memusingkan badan yang menghadap dengan wartawan yang bertanya soalan. Dia tidak hanya memalingkan mukanya sahaja. Nampak? Itu adab dalam kita respon kepada klien, respon kepada orang lain yang bercakap dengan yang kita. Yang keempat, dengar betul-betul. Pemilihan perkataannya tepat, susunan ayatnya juga cantik dan setiap jawapan diberikan dengan spontan bersama dengan faktanya, bersama dengan datanya. Menggambarkan apa? YB sangat memahami dan juga menguasai skop bidang tanggungjawab dia. Bagaimana pula dengan industri halal? Sebenarnya kita sudah mempunyai track yang sangat baik. Malahan negara kita telah diiktiraf sebagai negara yang terbaik di dunia. Kita telah mengiktiraf lebih 92 badan halal di dunia daripada 47 buah negara, dan ini menunjukkan bahawa kita sudah berada di tahap yang terbaik. Dan yang kelima, tuan-tuan banyak di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat humble. Apa buktinya? Video ni. Nampak bagaimana caranya YB Senata melayan audiens? Mata YB redup menandakan hormatnya beliau kepada wartawan di hadapan beliau. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak? Kita bukan nak cakap politik, tapi dalam politik kita sekarang ni kita nak tengok ada juga benda-benda yang melibatkan tuduhan macam tu. Buat apa? Tuduh orang berzina, tuduh orang liwat. Buat apa? Apa yang kita dapat? Pasal apa kita nak korbankan pahala kita macam tu nak bagi ke orang? Hanya kerana satu kepuasan kononnya. Nak tuduh orang tu zina, nak tuduh orang tu liwat. Jangan taksub politik sampai tahap macam tu sekali. Tak kira lah musuh kita tu terah mana kita benci dia sangat, tapi jangan menyebabkan kita ada hutang dengan dia yang akan diselesaikan di akhirat. Jangan. Benda tak nampak, jangan buat pasal. Duk dengar orang sembang, duk dengar orang cerita, orang main tumpa kita minta komen ke apa ke, wallahu a'lam, saya tak nampak, saya tak tahu. Lepas diri siap-siap. Jangan sekali-kali keluarkan sebarang kenyataan benda yang kita tak nampak. Jangan buat dosa kering. Jangan cari pasal. Siapa-siapa yang buat, dia dengan Allah. Kalau dia buat, moga Allah ampun dosa dia. Kalau dia tak buat, dia akan menerima satu jumlah pahala yang sangat banyak daripada orang-orang keliling yang menuduh dia buat. Kita hidup biar ada akhlak. Kita takkan menang kalau akhlak kita hina. Kita takkan berjaya kalau adab kita teruk. Sebab Allah mementingkan akhlak dan adab. Yang ni benda yang kita kena jaga ni. Cover mulut kita elok-elok. Letak insurans. Ni orang tak mulut tak ada insurans ni. Ambil lepas. Ya saudara, setengah-tengah duk semangat cakap ni. Dia lupa lah malaikat duk tulis apa dia cakap tu. Biasalah. Tuan-tuan faham maksud saya no? Okey? Yang ni benda yang perlu kita berhati-hati. Baik. Siapa-siapa yang dulu Allah bagi jawatan tetapi tidak amanah, takkan lepas titian sirat. Walaupun dia Muslim, hati-hati. Yang pegang amanah, yang pegang tanggungjawab, hati-hati. Benda itu disoal oleh Allah. Kamu Perdana Menteri, kamu Timbalan Perdana Menteri, kamu Sultan, kamu Menteri Besar, tiap-tiap inci pemerintahan kamu akan disoal oleh Allah Jalla Jalaluh. Dia bukan seronok terima gaji macam tu, bukan. Nabi kata innahu lanadamah. Jawatan itu adalah satu penyesalan besar, wahai Abu Dzar. Benda yang menitiskan air mata Umar bin Al-Khattab. Ketika disoal, Umar kata, aku takut nak jawab. Macam mana Allah tanya sepanjang pemerintahan aku, seekor kuda yang jatuh di atas jalan yang tidak elok pada zaman pemerintahan aku. Apakah hukum orang yang berbohong? Bolehkah kita pilih sebagai pemimpin? Boleh. Pemimpin pembohong. Dia apa-apa pun, pemimpin kecil pun kita nak bercakap benar. Kerana apa? Kerana Nabi ni dia wajib pada adab, pada akal bersifat dengan syidik. Kita wajib pada syarak bersifat dengan syidik. Faham lagi? Mana benar? Kerana benar itulah yang memimpin kita ke dalam syurga.
Kalau bohong, al-kadhibu yajuru ila nar. Bohong itu dia akhirnya membawa ke dalam neraka. Pemimpin kalau berbohong lebih-lebih lagi mudaratnya besar. Kalau seorang ayah berbohong, mudaratnya 3 orang, 2 anak, seorang isteri mudarat. Kerana ayah seorang pembohong. Tapi kalau Perdana Menteri seorang pembohong, menteri besar seorang pembohong, mudaratnya kat mana? Betul tak? Jadi apabila kita lebih besar kepimpinan kita, lebih-lebih lagi kita wajib meninggalkan sifat suka berbohong. Tapi akhir zaman ini, orang yang berbohong itu sudah terbalik. Nah, bila orang banyak bohong, makin ramai orang suka dia. Banyak cakap benar, makin ramai orang benci dia. Allah. Kan Nabi kata, saya kuno ada nas sanawatun khadda'atun, akan berlaku ke atas manusia satu zaman yang penuh kacau bilau. Lagu mana? Yukazzabu biha as-sadiq wa yusaddaqu biha al-kadhib. Zaman itu orang yang cakap bohong, orang kata betul, betul. Orang yang cakap benar, orang kata bohong, bohong. Nampak? Ini zaman kita. Nah, kau pelawak, kau orang suka. Nah, dulu orang pelawak bawa pokok ubi je, 3 orang dia dengar. Yusuf, Mak, Ramah. 3 orang tu. Lepas nak pelawak live. Buat live Facebook nak pelawak. Malam ini jangan lupa tunggu beramai-ramai, saya akan pelawak pada pukul 8. Tapi dah katalah pelawak. Tapi belum cakap pelawak pembohong. Betul tak? Alright, dah selesai videonya guys. Dan itulah tadi ya guys ya. Dan Ustaz Azhar Idrus sindir orang-orang yang istilahnya berbohong. Dan juga ada juga Ustaz Wadi Anwar dan juga Ustaz lainnya yang mana membahas tentang bagaimana tanggung jawab ketika kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin dalam negara ataupun pemimpin dalam rumah tangga itu sama saja, sama-sama dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemimpin sebuah negara ataupun jabatan-jabatan yang kita miliki saat ini itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Maka daripada itu dekatkan diri kepada Allah ya. Jauhi istilahnya hal-hal yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebohongan atau kemaksiatan yang membuat kita itu menjadi rugi nantinya di yaumul qiyamah. Dan semoga video ini ya guys ya bermanfaat untuk kita semua, menjadi menjadi pelajaran sehingga kita tidak mudah istilahnya ya guys ya, menuduh orang dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus betul-betul ya, istilahnya melihat apakah orang itu benar, apakah orang itu bohong, ataukah apakah mereka sama-sama bohong ataupun sama-sama benar. Wallahu a'lam. Nah, disitulah zaman kita saat ini, dimana pembohong itu menjadi benar dan yang benar menjadi pembohong, seperti itu kata Ustaz Azhar Idrus tadi ya guys ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.